Barang dah? Tak ada ni. Ada ni satu di situ. Macam tu letak macam tu? Cakap siapa orang kami je. Ha. Sewaktu pemeriksaan, wanita tersebut hanya terduduk di atas katil, dikelilingi sisa makanan dan ubat-ubatan. Malah, alat menghisap syabu turut dijumpai bersebelahan pinggan makan. Akak tak sihat ke? Oh, sakit apa? Dah ada macam-macam isi ni dah tinggi. Oh, duduk sini je lah, baring sini je lah. Ni akak ambil apa ni? Tak apa. Tak apa, makan nasi. Ni, kalau ada bawa keluar lah. Tak ada. Tak ada apa. Tak apa, saya cek lagi. Tak ada situ dalam dah. Bawa keluar je barang. Sikit pun tak apa. Tak ada. Apa? Bawa keluar, sikit pun tak apa. Tahu je. Bawa keluar lah. Tak ada apa. Nak bilang apa pun. Oh. Betul banyak ni. Ada lah. Ha? Sikit je tak ada. 1G berapa ni? Ha? 05? Tak ada dua tu je. Ambil bila ni? Tadi tengah hari tadi. Tengah hari tadi? Tak ada. Ambil kat siapa? Budak rumah sebut. Ha? Tak, rumah ni memang tolak pun kan? Suruh kot tingkap kan? Ramai lah, memang ramai. Menurut risikan polis, si isteri dipercayai menggunakan tingkap rumah sebagai kaunter urus niaga haram. Setiap plastik bekalan itu bukan sahaja diisi syabu, malah turut dilabel dengan harga yang telah ditetapkan mengikut berat gram, dipercayai untuk memudahkan transaksi jual beli dadah dengan pelanggan. Akak kalau jual ni memang melalui tingkap ke? Dah dia bawa nak tekan nak pergi dia masuk dalam rumah macam ni. Tingkap tu? Dia kalau nak beli cakap apa? Dia pun bak itu nak ambil 10 ke 20. Oh, cakap terus harga lah. Berapa satu paket jual? Dia 30 dia macam. RM30? 20. RM20? Berapa ramai sampai tahu sehari? Tak ramai lah ni. Dulu ni depa tu nurut dua ramai. Dia cuma ambilkan semua dia. Dia 3-5 orang tu. Hari ni dah ada orang beli dah? Ada 3 orang. Oh, berapa dia dapat hari ni? Ini dah 100 lebih tu. 100 lebih. Kalau sebulan selalu dapat berapa banyak? Kalau sehari dah Tak 1 tahu nak ni, tak nak abang. Sebab bukannya ada dia selalu kan.